Kenapa buat? Dengan alasan budak lapar. Sebab kita latih mereka lapar. Beri makanan yang membakar lapar. Cuba bagi yang saya sebut tadi, daging, lemak dan sebagainya. Dia akan hilang lapar. Kalau kita guna air bergula dengan makanan manis, craving tadi. fufu itu, kita akan cepat lapar. Tak apa, kita akan nak ambil consume banyak. Dia cepat lapar. Dia macam fast food. Dessert dah senang kata kan. Dia fast food. Dessert tu jahat tu. Fast to get and fast to get hungry. Dessert jahat tu, jangan main. Jangan kawan dengan dessert. Tapi orang sekarang ni suka kan dessert kan. Kalau dessert beratur. Habis sedap. Bukan kalau nak manis tu tak sedap sangat pun. Manis je lebih. Yelah Kan? Sekarang ni sebab ikut orang kan ni. Dia viral. Orang nak rasa tanya. Dia bagi pada nak rasa. Tapi kita macam kalau ada gula je macam tak rasa sangat. Saya kalau daging memang saya akan pergi rasa. Mana-mana yang kata ada yang bakar daging, saya dah mencuba perkara tu. Saya dah masuk satu alam yang lain. Lepas makan daging kat kedai, lepas tu baru belajar buat masak daging. Kat rumah saya saya beli grill. Grill tu dia tak payah letak lain. Letak garam dengan black pepper je. Dah cukup bang. Order kat Shopee. Tapi beli dulu yang grill tu. Beli grill. Kan ada kat sabar dulu nanti. Awal nanti ni. Dah order. Jadi kan sampai ke rumah. Ya, tapi nampak tak? Itu sedikit je. Sebab tu orang sangat cepat marah kan. Itu saya marah pun sebab makanan je kan. Makanan kita tak betul. Banyak pun tak betul. Saya dah makanan kat hotel tak bagus juga. Macam saya tu pergi hotel Primera dekat KL tu. Primera yang betul 11 Sogo kan.